Selamat berjumpa lagi kita geng dekat episod yang baru. Sebelum tu, savekan video abang untuk trip under your nest. Selain tu, jangan lupa, jangan skipkan video ni kerana information air rakit untuk booking dan nombor wasabi ada dekat video belakang lah geng. So, trip kali ni, abang nak pergi ke Rakit Raiham yang terletak dekat Pendas jugalah. So, ini adalah rakit yang paling rare yang jarang korang jumpa dekat TikTok. So, anything, apa-apa pertanyaan mengenai rakit, korang boleh wasabi dekat nombor tertera. Selain tu, information tambahan nak pergi ke Rakit Raiham, harga RM35 untuk 24 jam, manakala satu rakit harganya RM400 lah. So, perjalanan nak pergi ke Rakit Raiham ni ke JT Pendas untuk naik bot 4 hingga 5 minit sampai kat rakit sini. So, permainan yang abang main hari ni adalah membawa jaring dengan main bottom lah, pakai udang kopek. Tapi kalau korang ada udang hidup, ada ruat, lagi gasak lah hasil. So, apa boleh buat? Kita bawa umpan udang dengan jaring untuk tengok apakah hasil abang akan dapat dekat Rakit Raiham. So, abang dah sampai ke sini pun tengah hari, agak-agak pukul 11 hingga 12 lah. So, abang turunkan jaring, ni lah hasil abang pertama main jaring. Dapat ketam saiz grade B lagi yang kau tengok hasil dia, saiz tapak tangan. Wah, orang datang kenalah bawa jaring. Selain tu, umpan bottom abang pun ada disambar ikan duri. Hari ni memang hari duri lah. Kau dah tengok beberapa ekor duri, abang berjaya daratkan dengan gelama juga. Ni pot-pot gelama juga lagi. Kalau main bottom sampai malam memang asak lah geng. Kalau korang berminat dengan jaring yang abang pakai, boleh wasabi kat abang. Selain tu, kalau korang nak join trip terbuka untuk korang. Tapi ni untuk follow abang saja tahu. Sebab kita kami akan buat satu trip komplot lagi. Abang hope you guys enjoy my video. See you guys at the next episode. Jangan lupa dah follow abang. Sebab kita banyak lagi rakit nak terjah. Nak tahu rakit yang gasak dekat Johor. Jangan lupa follow abang. See you guys at the next episode. Bye-bye.